Buat video konten sampai 5 jam, 10k view pun tak naik. Tapi bila aku cerita, terus 1.4 juta view. Nak tahu rahsia dia? Dia bukan luck, tapi storytelling flywheel. Aku guna satu sistem dalam framework. Framework ni buat video tak lapuk dari algoritma. Sebab dia fokus benda paling penting, cerita, emosi dan juga action. Flywheel ni ada 3 komponen utama. General principle untuk buat orang suka, switch changer yang buka mata orang, dan ending dia kita killer offer yang buat orang bertindak. Benda ni bukan teori, aku guna untuk satu brand klien aku yang jual produk basuh kereta dan video dia capai 600k views tanpa ads. Kalau kau owner produk ataupun servis ataupun company yang baru nak mula cari klien dekat TikTok, kau rasa dah penat buat konten tapi tak mendatangkan apa-apa hasil, ataupun kau penyumbang 20% fees di TikTok sekarang ni, bayangkan kau boleh tarik semula 15% tadi daripada bayar kat TikTok kepada gaji kau sendiri. Kan lagi best? Aku cadangkan jangan stop dengan kaedah yang sale tengah masuk hari-hari dekat TikTok Shop kau tu. Tapi kau tambah lagi satu pipe jualan, tetap juga guna TikTok. Aku nak bagi kau test ni, free saja, storytelling flywheel. Kejap lagi kau pergi sana, kau type URL ni. Kau ingat osini.co/video FYP, atau kau scan jalan ni. Kau tak perlukan konten yang banyak, kau cuma perlukan satu konten yang betul-betul. Jadi, siapa nak video FYP minggu ni?